Okey, dekat sini aku ada hotdog daripada ayam mas, tapi cuma hotdog ni dia sebut apa tu ni? Frankfurter ayam, chicken frankfurter ya. So kita boleh panggil lah ini sama ada hotdog atau sosis, lebih kurang sama je lah kan. So hotdog yang aku ambil iaitu frankfurter ayam ni daripada brand jenama ayam mas, dan aku dah defrost terlebih dahulu dan aku dah pernah guna dah sebelum ni. So kalau korang punya frankfurter, hotdog ataupun sosis korang yang masih keras dalam peti ais kan, sila korang defrost terlebih dahulu bagi dia lembut terlebih dahulu dalam suhu bilik lah. Ini aku nak tunjuk korang macam mana cara untuk goreng benda ni atau masak benda ni menggunakan air fryer. Adakah boleh ataupun tak boleh? Jom kita cuba. Okey, air fryer kat rumah yang aku akan gunakan sebentar lagi adalah daripada jenama Kin. Okey, adalah daripada jenama Kin yang macam ni. So kejap lagi aku akan goreng ke dalam air fryer, dan aku telah bubuh ni apa tu, kertas minyak lah, kertas untuk menggoreng apa-apa nanti supaya minyak dapat ditapis dengan mudah. So aku akan goreng menggunakan air fryer daripada Kin nanti. Okay, so ini jom kita try. Okey, hotdog ataupun sosis ataupun frankfurter ayam ni daripada ayam mas ni aku telah cuci bersih dan potong-potong sikit lah. Okey, macam ni. Okey, aku masukkan ke dalam tempat pembakar air fryer macam ni. Susun elok lah macam ni. So terpulang korang nak susun macam mana, yang penting masukkan ke dalam bekas untuk memasak. Setting dia macam mana, mula-mula korang turn on dulu air fryer korang. Aku sila setting suhu 160 je lah. Ok, 160 selama 7 minit. Korang nak lebih ke apa terpulang lah, tapi aku punya setting daripada dulu 160 dan selama 7 minit. So korang boleh start menggoreng hotdog korang. Dah siap, jom kita buka tengok. Wow, nampak memang sedap dan menyelerakan. Okey, hotdog ataupun sosis ataupun frankfurter ayam kita telah berjaya dimasak dan digoreng menggunakan air fryer kita daripada Kin. Kalau korang nak try, selamat mencuba.